Okey, yang ni pelepasan kali kedua di satu kawasan lagi di Bucu belah sini pula. Balance ada lagi 1.5 tan sini. Mentang-mentang nak pergi mentang boleh. Sini dik. Untuk makluman tuan-tuan ni kolam kita. Lepas tu ada lorong ni ada lorong. Lorong ni panjang ni. Dan di sana ni kolam ujung bulat tu, itu tempat pelepasan pertama tadi. Okey. Okey. Pala. 24 hari bulan 9. Okey, 24 bulan 9 pelepasan ikan di tempat yang kedua di Tasik UMK Bacok untuk game hari Sabtu 27 hari bulan 9 jam 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Urusan pendaftaran bermula seawal jam 7 pagi pada hari berkaitan. Mari sayang-sayang sahabat-sahabat support UMK. Penganjuran kali pertama untuk kolam yang besar ni. Sebelum ni kita anjurkan di satu kolam di depan saja. Alright. Ini dia. Nah, 1.5 tan lagi. Tu dia ikan-ikan kita. InsyaAllah makan belakang ikan-ikan ni hari Sabtu ni. Beratlah set nember tahun ni kali ni. Tu dia ikan-ikan kita. Ada lagi nudalan tu. Okey, sayang sahabat, jangan lupa Sabtu ni game di UMK Bacok. Sekali lagi 27 hari bulan 9 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Baik fighter, kita luncur. Assalamualaikum.